Syekh, kat mana kita Syekh? Kita sekarang selamat, alhamdulillah selamat sampai di Sydney SYD. What? The transit di Sydney tu berapa jam 3 jam. 3 jam. Ke New Zealand. Okay, saya punya sardin lepas Tadi nak pisau ni kara tu. Ha? Sardin lepas? Santan. Semua lepas? Santan tu. Santan sembuh. Santan sembuh. Powder. Tak payah buka lah, tak payah buka lah. Eh, bukan. Hebat lah ni. Saya tadi buat apa? Ha? Dia tampal-tampal koyok pakai apa? Sedap. Tak nak? Nanti lah nak jaga kambing. Nak buat dia macam training. Ha? Training. Oh, yang akan jaga kambing. Merek, okey. Mana ni? Kita berjaya sampai. Ke mana ni? Kat mana ni? Ha? Cik Balkis, kat mana ni? Kita dekat toilet. Toilet. Ni newcomer kita kali ni. Terima cik. Dreams come true. Fuh, Cik, this hidup. apa nak new ni? Assalamualaikum. We just arrived in New Zealand, Christchurch. So now we are heading to get Tinggi sangat lah kau apa, kena macam ni. our luggage back. Okay, kita akhirnya telah sampai ke Christchurch, New Zealand. Alhamdulillah smooth flight. Kita bergabak sikit pasal lebih daripada 12 jam kita dalam flight. Jadi kita transit di Sydney lah. So kita dah touchdown, so enjoy lah. Lepas 12 jam. Koyak babe. Kereta ni, dia orang ada ni lah, bagi-bagi tu lah. Okey Din. Lepas 12 jam. Okey. Kejut sikit. Lemak. Siapa aku paling besar tu? Okey Din. Lepas 12 jam. Saya tu leader bos. Paling besar tu? Lebar. Dah lah. Ya, hai. Alhamdulillah dah selamat. Dah lepas immigration dah. Boleh riak? Masa Okey. Video lah. Tengah rindu anak ke tu? Dia bos. Kau pergi apa hal pergi di Claypil? Tak, saya ingat ni untuk beberapa hari, 2-3 hari. Perjalanan daripada KL semalam pukul 7.30 petang, sekarang pukul 4 lah. Pukul 4 baru sampai. Ni lah muka-mukanya. Kali ni. Just landed sick. Baru landing after more than 12 hours. Tak sejuk pun. Kena scam. Kata beku. Dah lah beku dah. Belum. Ni macam dekat mana tu? Ni macam apa? Ni macam dekat Lake China tu apa kita pergi tu? Weather dia 16 degree. Rasa airport. Okey. Tak nampak ah. Kita start perjalanan kita. Okey, baca bismillah.
Tengah membeli ke tu? Hai, happy dia dapat shopping kat sini. Tengok tomato dia bos, tengok tomato dia cantik. Tengok apa? Tomato manis kan? Pasti manis. Ada timun Jepun dekat sini. Apa? Ada timun Jepun. Timun Jepun nak buat apa? Kita nak masak. Tadi ni tomato. Tomato dia bos tu dah tomato yang sebab review tu. Ni tomato ni cakap.